Okey, jom kita dengar satu cerita yang luar biasa. Cerita tentang transformasi keuangan yang bermula daripada rasa ragu-ragu yang sangat mendalam. Inilah dia. Ini pegangan Abang Bekam dulu. Dia memang jenis yang suka benda laju, macam forex dan kripto. Emas, pada dia, alahai, pelaburan orang tua lambat sangat. So, macam mana orang yang benci emas ni boleh pula guna emas untuk selesaikan hutang RM70,000? Ini yang menarik ni. Perjalanan dia ni sebenarnya mendedahkan satu strategi keuangan yang power yang ada depan mata kita je. Okey, untuk kita faham cerita dia, kita kena patah balik sikit ke tahun 2016. Masa tu kan, dia memang gila dengan benda-benda yang cepat untung. Forex, Bitcoin, semua tu lah. Emas, alah lambat katanya. Yang kelakarnya, isteri dia sendiri guna emas tau untuk bayar ansuran kereta. Tapi dia buat tak tahu je. Ego lah katakan. Tapi kan, datang satu ujian besar. Satu krisis yang ubah semua benda. Ingat tak tahun 2016, dia benci emas. Tup-tup datang PKP. Bisnes semua terhenti. Waktu tu pula tengah elok renovate rumah baru dan ada hutang RM70,000 menanti. Dan bukan setakat hutang RM70,000 tau. Yang paling parah, income kosong. Langsung tak ada duit masuk. Habis tu macam mana nak bayar? Waktu tu lah dia cakap dia betul-betul terduduk. Tak tahu nak buat apa, memang rasa macam tak ada apa-apa yang tinggal. Dalam keadaan terdesak macam inilah, tiba-tiba datang satu nasihat. Nasihat yang tak disangka-sangka dari mentor dia, Haji Azman. Haji Azman bagi satu plan. Nampak macam simple je, tapi pada Abang Bekam masa tu, plan ni macam tak masuk akal langsung. Gila. Cuba anda bayangkan mentor dia suruh beli emas dulu, pajak, baru dapat cash. Kepala Abang Bekam dah pening dah. Aku dah lah tak ada duit nak bayar hutang, macam mana pula nak cari duit beli emas? Logik dia tak boleh terima masa tu. Dan ini bukan pasal duit je. Dia kena lawan perasaan dia sendiri, perasaan malu. Yelah, nak masuk arah no tu rasa macam mengaku kalah kan? Apa orang kata nanti? Itu yang dia fikir. Tapi, bila dia dah jejakkan kaki dalam office tu, dia dapat satu pencerahan. Satu rahsia yang selama ni dia tak pernah tahu pun. Kat sinilah dia nampak beza paling besar. Kalau jual emas, ya, dapat duit. Tapi emas tu lesap terus. Aset kita hilang. Tapi kalau guna arah nu, kita dapat cash yang kita nak. Dan yang paling penting, emas tu tetap kita punya. Aset kita selamat. Mula-mula dia panik juga. Dia ingat dia kena kumpul balik RM70,000 tu dalam masa 6 bulan untuk tebus emas tu. Itu yang dia cakap. Mati anak kau. Memang mustahil lah kan? Tapi, jawapan dia bukan datang dari staf kat situ. Tapi dari seorang pakcik, pelanggan lain. Dia nampak pakcik ni keluarkan satu balang penuh cincin dan tebus satu-satu. Masa tu baru dia faham rahsia dia. Tebus sikit-sikit. Tak payah tunggu ada RM70,000. Ada sikit, tebus sikit. Inilah game changer dia. Daripada pengalaman pahit ni lah, lahirnya satu falsafah, satu cara urus emas yang sangat praktikal. Yang sekarang ni orang panggil kaedah Abang Bekam. So, apa rahsia dia? Senang je, kaedah TKS. Tebus keluar sebahagian. Langkah 1, jangan pajak satu jongkong besar. Pecah-pecahkan kepada gram kecil. Langkah 2, duit yang dapat tu guna untuk apa yang patut. Dan langkah 3 dan 4 ni yang paling best, setiap bulan tebus satu barang je. Jadi kita tak rasa terbeban nak bayar gedebuk. Jadi strateginya ada 2 bahagian. 1 untuk simpanan jangka panjang, beli emas gram besar bagi isteri pegang. Sebab orang perempuan ni selalunya lagi cermat bab menyimpan. Bahagian kedua untuk pusingan modal. Guna emas gram kecil dengan kaedah TKS tadi. So, bila perlukan cash, tak perlu jual aset. Kisah Abang Bekam ni sebenarnya bukan pasal emas semata-mata. Ia tentang strategi. Macam mana satu aset yang nampak biasa boleh jadi penyelamat dengan cara yang betul. Persoalannya sekarang, untuk matlamat kewangan anda, apakah strategi dan alat yang akan anda gunakan?